Assalamualaikum, selamat petang. Kita ada kat Pekan Lenggong. Ha? Dua biji kereta. Kita ada kat Pekan Lenggong. So kat Pekan Lenggong kita nak ke Ijuk, ke rumah Romzi. So ada kat Lenggong daripada Kuala Kangsar tadi kita gerak. So hari ni 22 Mac, hari kedua Syawal, 1447 Hijrah 2026, menuju ke Ijuk, lalu kot Jalan Jenali, balik Bukit. Jadi gerik ke kanan lah. So hari ni agak tenang sikit petang ni. Ramai orang, ada yang naik motor semua. Boleh lah, layan-layan. Belakang. Okay, kita lalu kat Sumpitan lah. Kampung Sumpitan. Kenderaan lah kat belakang ni. Batu Kurau lah. Jalan ni boleh pergi ke Ijuk, Batu Kurau, naik ke atas lah. Bubur Gajah, Selama, semua boleh naik atas ni. Ke Kedah, banyak pilihan lah. Ni pun dia kok, belah kiri ni. Setiap kali raya mesti penuh lah. Tak buka ke? Ni kedai Wan E7 pun tak buka ke? Okey dah dah. Mesti jalan. Ni pun ada taman kecil. Bukan taman, apa-apa. Kan? Bukan, depan lagi. Satu lagi. Depan ni. Depan ni air terjun. Ada gambar orang berhenti je. Depan ni air terjun. Gambar orang berhenti nampak. Ramai. Nanti orang main ron. Naik atas. Nampak ada orang berhenti. Ni ramai orang berhenti. Ambil gambar. Tu air terjun. Gambar air terjun je lah. Macam Gunung Setong lah. Yang cantik Gunung Setong yang air terjun. Memang ada simpang hujung. Kau sampuk. Dekat simpang ni, di belah kanan. Uish, bahaya budak kan. Belah kiri Jalan Tajri. Mana pun tak ingat. Boleh nampak jalan tu menghadap sini. Dia main signboard tu. Jalan Tajri. Tak ingat. Kan.
tepi ni lah. Dia bukan belah sana, belah sini. Dia sorok sikit atas bukit rumah dia. Tu jalan apa? Rodin kan. Cantik rumah. Dia ke atas, ni ke bawah. Ni lorong apa? Signboard kan tu kot. Tu sini depan. Jalan ni. Ni okey, ni tinggi sikit. Tu kata jalan dekat situ, tak jauh lah. Ramai pula. Banyak kereta. Alah, biji dia pula. Satu lah. Dia main pula kancil. Macam kereta lah. Ini ada telekom online lah. Ada internet lah. Simpang tu Tajri. Jalan lorong Tajri. Tajri tu arwah bapak dia lah. Lorong lawa depan kot. Tajri. Kita masuk dulu. Pak Su Tajri. Betul. Ada kot. Assalamualaikum. Ramzi ada Ramzi. Hujung-hujung oh. Ya. Mau lepas mandi wah. Kau apa tak mandi? Pos Malaysia Berhad. Ui, lain macam lah pos Malaysia. Aku tunggu adik ipar aku balik. Pukul berapa? Pukul 2 lebih, 3. Lepas tu tunggu asar. Tak ni. Aku kata nak mari. Tak sampai. Azani lah Azani. Aduh. Azani dia mari ke? Tak tahu dia pun sibuk mak dia tu, tak berapa sihat. Lepas tu kan ayah dia baru meninggal ayah dah. Selamat hari raya Zahir Batin. Siapa baru meninggal? Ayah dia. Ayah Azani. Kan aku cerita dalam grup. Gila. Ada hantu ucap takziah tu. Yang aku tahu yang Kirul tu yang Keun lah. Ayah dia meninggal. Assalamualaikum. Adik ipar. Oh, adik ipar. Okey. Alright. Ini yang kahwin yang mana? Dah. Oh, dah. Dah. Tu lah. Apa cik? Ni satu taman tu lama Ni kira lama tak nampak Kira sini lah Dia panggil orang tu usia pencen dah. Habiskan masa. Pencen dah. Lambat lagi. Di rumah tu tak ada siapa balik ni. Kami lah. Ni raya-raya semua balik. Adik-beradik semua ada. Ni tak datang. Raya balik Ada ni. Semalam baru datang daripada sana. Semalam balik Kuala. Daripada Taiping balik Kuala. Lepas tu daripada Kuala main pagi petang ni baru main sini. Tu cadang pagi tapi ada ipar dia balik petang. Bagi dia balik dulu. Lepas
Lepas tu baru kita balik, kita keluar kan. Tak sampai hati pula nak tinggal-tinggal yang tu kan. Raya bang raya Taiping ha. Tapping. Oh ya Taiping. Kat situ lah. Mana lagi? Semua Apa siapa lagi yang kemarin jumpa Cik Siti. Cik Siti ada? Siapa dia? Cik Siti. Pihak tu. Cik Siti, Cik Ipin kurang sikit lah. Pak Pin. Taiping pun kan ni kan. Dia pun kurang sikit lah. Tak berapa sihat. Tak apa sihat. Umur 80 lebih kat 90 lah. Depa tu Bayar orang yang lama. paling lama. Orang lama. 80 lebih kot. Dekat 90. Makcik Siti. Dah tak ingat aku. Lama oh. Makcik Siti tak ada apa. Makcik Ipin. Makcik duduk Taiping pun depa duduk situ dah. Dia pun lama lagi kan. Yalah, dia best sekali dengan ni, nenek, arwah nenek. Tok tu. Tok apa ni lah, Maznah. Orang panggil apa dah kat dalam taman tu. Rajin buat program dulu-dulu Tok penghulu Aduh. Ni buat apa? Bakar sampah? Bakar sampah tarik tu ha. Layan-layan lah. Masuk ada kat Sajalah ni main petang. Lagi nak balik lalu kot Batu Kurau. Lalu ini gelap lah. Alah. Itu hari Asyik lalu sini. Pergi camp dekat dalam ni. Tempat berkelah. Lalu malam lah. Turun gelap. Lepas tu lalu sini pergi kemah kat mana. Asyik seorang lah. Naik motor satu lagi. Relax. Tak ada siapa kacau. Pukul 12 pergi meraya motor pun tak apa je. Yang mana? Hang lari kat mana? Lari sini ke lari sana? Kau nak pergi pekan? Aku kalau nak pergi kan. Ha. Aku ni jauh lah. Jadi jauh lah. Sana pekan lah. Kalau aku nak pergi kat sini lah dekat. Betul juga lah. Azan ni duk ajak pergi rumah lah. Betul lah, anda pergi belum? Tak pergi. Aku pergi yang Johor tu. Cerita dah aku nak main. Tak tahu nak pergi raya rumah tu apa. Rumah banyak. Tapi aku kata pergi rumah Ramzi lah. Ramzi mesti special lah. Okey, hui. Tengok ni. Okey Ramzi. InsyaAllah umur panjang kita jumpa lagi. Tahun lepas jumpa kan? Tahun Tahun ni hari ni. Azani je tahun lepas. Azani balik. ni jom ni. Oh, mau hujung eh. Omar yang baru duduk. Hujung sekali. Hujung sekali. Oh, duduk sini kota lah. Lorong sama. Lorong kita tu. Lorongnya sama. Ha. Ni dia lah dia. Ha. Yang dekat simpang macam part lain macam. Sebelah nak buat homestay tu. Ha. Sebelah Makcik Mila punya rumah. Tak. Kami balik cuti lah duduk tu. Patutnya. Ha. Cuti lah balik tu. Siapa yang balik rumah? Adik-beradik lah. Adik-beradik apa semua. Ni abang ada adik balik, makcik balik. Kami kumpul je tu. Tinggal yang mana ada lah. Banyak yang tak ada dah. Balik dah ada dah. Satu kereta balik. Aina dengan makcik. Makcik apa Azitah. Yang kami ni datang juga. Tapi hari-hari lah. Macam saya balik naik kereta api ulang. Memang singgah lah selalu. Balik tu hari tak balik Kuala, balik Taiping lah. Dekat. Kalau Kuala nak pusing jauh sikit. Jauh sikit. Tak apalah, syok. Duduk kampung ni best. Kami pun duduk kampung ke. Tapi belah Manong lah kan. Dekat atas lah. Nanti balik kot ni Batu Kurau nak pergi Taiping. Pergi rumah Taiping. Mungkin kami tidur sana kot. Lepas tu Tidur taping lah. esok baru balik. Tidur taping dulu lah. Taping lah. Dah lewat lah. Yelah. Ni pun pelan-pelan lah. Nak berjalan kot apa? Belakang Batu Kurau kan. Nak tengok pekan Batu Kurau relax-relax dulu. Slow-slow. Baik. Kaki right ni. Betul Baik. ada sampai sana. Mana ada. Semua tu tahyul lah. Jangan lupa tengok apa YouTube ah. Okay. Assalamualaikum. Pagi. Hai. Alhamdulillah selesai. Dia orang nak main mercun tu. Tu dia bawa plastik nampak? Bunga api apa semua. Bunga api mercun. Ni pekan Jelai belum Batu Kurau ni. Sini ambil apa pokok tu apa.
Dia lalu ni, sini pergi Rendang Panjang, ambil Batu Kurau. Ramai orang beraya. Selamat berhari raya semua. Ni pekan Jelai. Jelai, emok Jelai. Pekan Jelai ni. Orang jual mercun, bakso mercun. Masuk pekan Batu Kurau lah. Batu Kurau kan, stesen minyak Shell Batu Kurau. Weh, bahaya motor ni. Mana nak pergi Balong? Ni Batu Kurau lah. Batu Kurau Town. Terlalu ramai kan. Semua bakat nak jalan lebih. Kedai nasi kandar ni Mocun. Petai dia je, petai. Sangkut. Semua orang jadi Mocun lah. Petai tak je. Sempit lah. Tak boleh lah, sempit. Semua orang jadi Mocun. Orang tak jual petai. Ni duduk shilling penuh atas meja lah. Tu tengok kedai dia, duduk shilling atas meja penuh. Dia buat dalam akuarium. Penuh orang jual Mocun. Oh, ni ada jual jagung. Jagung manis. Jagung manis. Sini ada KFC, tapi KFC dia tutup. Orang sini pun boycott. Dia kata petani ada ni, PTN ni. Petani. PTN ni petani lah. Ada kedai buka lah. Kedai apa lah? Kedai makan lah. Tu tengok kedai apa ni. Oh, ada kedai buka. Dia tahu ramai orang. Okey, kedai makan ni. Datang betting. Batu Kurau. Best Batu Kurau eh. Kedai relax makan lah. Ais ke? Keluar air ke bawah. Mancing ke kedai makan? Kedai makan. Mancing. Hari raya mancing kolam. Pak. Ha? Masjid? Nak pergi masjid? Taman Tasik Taipei. Oh, tak sangat tenang lah. Tasik Taipei. Oh, lubang.
Alhamdulillah, okey. Taiping agak tenang sikit lah. Tadi kereta penuh lah sepanjang perjalanan nak datang daripada Batu Kurau, Jelai, Batu Kurau. Salah tu ya. Tidur ya. Sebab break makan. Okey, kita tengok ke kiri. Ini jalan Flemington Hotel. Banyak orang kat sini. Raya je. Sini kedai apa banyak jam sangkut. Oh, dia orang parking ikut ni double kot. Dia tak boleh pi tau. Aku nak ke kanan. Tak mau. Kita cuba tengok ke kanan. Sangkut kat sini. Ramai orang. Oh tu tengok tu bot. Bot tu. Oh. Warna-warni ya. Mantap lah. Cantik lah tu bot dah. Warna tau. Nyala lampu nampak. Cantik. Wow. Tengok apa ada. Tengok McDonald ramai orang. Paksa lah. Nasi kandar je. Ramai orang tak? Semua makan raya. Oh ni ada kini food court. Apa niaga. Ngantuk Food ni pun okey kak. Tapi tak tahulah dia macam mana dia niaga. Ni ramai orang. Ui ramai. Ramai. Ada tak ramai mana? Tapi banyak orang lah. Tengok kedai yang lain. Nampak tadi tak ramai lah. Cik kedai mamak lah. Boleh makan nasi. Apa kedai siang ni tutup. Lawa gigi kopi. Sate ya. Ni ada burger Melayu. Burger ni. Tengok ah. Tu Kamali. Makan lubang. Minyak tak luar daripada Lenggong tadi. Lah sisi tak luar langsung. Ni sun-sun lain boleh kan? Tak ada orang. Bila nak support? Sini kan? Sini Kamali. Sini depan lah Kamali. Tak ramai kot. Boleh lagi.
PJGUL. Dia ada susu lembu ni kedai. Teh Ais dia pun sedap tu. Teh Ais set. Apa set ni tak tahu lah. Sepegat lah. Ni boleh parking. Boleh masuk. Mana ada? Ada aircon lah. Cuba tengok. Tak ada aircon lah masuk. Jom. Kipeh kot.